kecemasan. Kita memang ada duit simpanan kecemasan, tapi kita guna untuk kecemasan, untuk kita kecemasan je tentang family je kan. Macam anak-anak ke apa kan, nak belajar, nak apa semua kan. Nak repair kereta apa semua. Tapi bila kita rasa Okey, Assalamualaikum. Apa khabar anda semua? Okey, video ni video santai saja. Okey, tapi video ni saya harap dapat beri manfaat untuk kita semua. Okey, sebelum tu saya nak beritahu saya dah negatif dah. Okey. Saya dah negatif. Itu hari tarikhnya 29 hari bulan 29 hari bulan 6. Tengah hari saya dah negatif, jadi saya dah discharge lah. Okey. Okey, ni video santai. Okey, videonya tentang apa? Okey, berapa kosting rawatan di hospital swasta, dan dalam masa yang sama kesimpulan yang kita dapat belajar, yang kita boleh simpulkan, okey, yang kita boleh faham dan kita boleh ambil pengajaran. Okey, untuk rawatan di hospital swasta, okey, untuk rawatan hospital swasta, costing dia dalam 4,200, okey, RM4,224 sen. Okey, macam saya tunjuk kat atas ni, ada costingnya. Untuk package 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam berserta ubat. Okey. Lepas tu itu costing dia. Kesimpulannya, okey, kesimpulan yang pertama, saya huraikan kesimpulan tapi ni kesimpulan pertama lah. Okey. Kalau awak kalau awak didapati macam awak rasa awak demam, awak kena buat swab test sendiri. Okey, walaupun saya tegaskan, walaupun COVID dengan influenza ni Allahumma salli ala Muhammad, rasa macam dah naik ke langit penyakit ni kan, tapi masih ada lagi. Okey, macam saya pun tak sangka, saya ingat demam biasa. Okey, demam biasa, jadi saya pun tak kisah sangat kan. Jadi itulah saya tak apa, dah tak tahan lah. Kalau paling kurang pun denggi kan, sekali rupanya dia. Jadi kat situlah saya dapat iktibar lah. Kalau demam kan, kalau demam terpaksa juga, tak nak terpaksa juga buat swab test. Okey, kalau swab test pula, okey, kalau swab test pula saya liputi lah. Okey, kalau swab test pula anda kena beli dua tau, COVID dengan influenza. Okey, influenza. Okey, COVID dengan influenza punya test, dia COVID dengan influenza lain. Kena beli dua. Kalau result salah satu ada positif, maksudnya betul lah tu. Kalau result tak ada, negatif, maksudnya tak ada lah tu. Demam lain lah, demam campak ke kan, demam panas ke, demam urat ke kan. Tak apalah. Lepas tu kesimpulan yang kedua pula. Kesimpulan yang kedua, kalau awak dah buat COVID test, influenza test, okey, dengan betul-betul, kalau awak dah buat, lepas tu dalam masa yang sama awak pemegang insurans, awak nak warded ke hospital swasta, awak pastikan dulu, awak call awak punya ejen awak. Okey, awak call ejen awak atau awak call sendiri hotline insurans yang awak ambil tu, tanya, okey, saya dah check, okey, dah buat test, saya tak kisahlah anda COVID ke, tiba anda influenza ke, cakap okey, ni cover tak? Okey, ni cover tak? Okey,
tanya dengan dia. Kalau dia kata cover, terus ada terus. Kalau dia kata tak pasti, confirmkan, awak ni dulu quarantine dulu kat rumah dulu. Okay, quarantine dulu diri awak kat rumah. Ni kalau macam dah kira kritikal lah kan. Okay, dah rasa kritikal. Okay, dah tak boleh handle lah kan. Tapi apa-apa tanya dulu. Okay, jangan awak terus pergi. Kalau awak nak terus pergi boleh. Okay, nak terus pergi boleh. Okay, macam saya ingatkan demam biasa. Okay, rupanya dia influenza. Jadi dalam masa yang sama, apa-apa kalau awak rasa gentle sangat nak pergi, standby duit siap-siap. Okay, kalau in case insurans awak tak cover. Sebab siapa saya nak beritahu, ada insurans tak cover kan? Ada insurans cover, tapi kebanyakan ada yang banyak tak cover daripada cover. Macam AA, dia cover. AA cover COVID dengan influenza. Jadi di masa pun saya pun tak tahu yang pasal yang kes ni kan. Saya pun tak pernah tanya pasal yang influenza punya apa semua. Dan itu hari saya baru dapat tahu lah, oh AA cover jadi sebab macam situasi saya pula, saya tak tahu, saya ingat saya ini demam biasa. Dan saya pergi terus, memang badan saya dah dedar habis lah. Cuma saya rasa macam tersetak tu bila buat COVID test dengan influenza test tu. Okay, saya memang negatif influenza, tapi saya positif. Saya memang negatif COVID, influenza saya positif, tapi saya dapat result 2 petang. Doktor beritahu, mak beritahu saya kena yang A punya, abang-abang. Tekak saya tak rasa apa-apa. Okey, tekak saya tak rasa apa-apa. Jadi dalam masa yang sama, lepas tu saya tunggu jugalah result daripada insurans saya. Tapi dalam masa tu saya dah warded lah kan. Saya memang dah standbykan lah duit. Ni untuk kes saya ni pula macam saya cakap, saya dah standbykan kes lah. Dah standbykan duit untuk duit emergency sekiranya insurans tak cover. Okay, waktu ni saya tak ada call. Saya Allahumma salli ala Muhammad. Okay, saya tak ada call branch saya. Okay, branch. Okay, hotline apa semua saya punya syarikat IA, saya tak ada call. Sebab saya, yalah, sebab saya tak terfikir demam. Okay guys, saya masukkan iklan dashcam saya sekejap. Yang mana nak dapatkan kamera Rockcam S3 ini, okay, boleh klik link di atas atau di bawah sekarang. Okay, kamera dashcam bukan lagi satu kendak, tapi satu keperluan, satu kenderaan, satu kamera dashcam Rockcam S3. Okay, dapatkan sekarang, harga sangat-sangat mampu milik. Okay guys, demam apa, waktu tu saya dah fikir tak apa, kalau biasanya kalau tak cover aku bayar je lah kan. Untuk satu hari 2 hari boleh lah kan. kan. Tapi memang saya pun dah beritahu doktor, kalau ni 1-2 hari boleh doktor kan. Kalau sekiranya pihak insurans tak bayar, tapi alhamdulillah AIA bayar. Rupanya saya macam, lepas tu pihak insurans pun call kan, kata di cover call saya kan. Dalam masa sama Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu hospital pun beritahu, okay, dah lulus kan. Jadi saya nak beritahu, benda ni bukan saya nak takutkan, cuma saya nak beritahu kesimpulan seterusnya pula. Kalau awak belum ada insurans, medical card, ambil. Awak ikut pada bajet awak. Okey, awak ikut pada bajet awak, berapa awak mampu. Okey, berapa awak mampu, ikut pada gaji awak, gaji bulanan awak, tolak ni apa semua. Tapi paling penting, emergency untuk kesihatan jangan kita abaikan. Okey, jangan kita abaikan. Lepas tu, dalam masa yang sama, awak lantiklah syarikat insurans
yang boleh dipercayai dan boleh digunakan kat medical card tu kat mana-mana hospital yang mudah. Sebab ada kad insurans yang susah. Awak nak ada kat hospital ni tak dapat. Kena hospital ni dah sakit, lepas tu nak pergi jauh lagi apa semua kan. Ambil yang insurans, okay, yang memudahkan tu cara bila kita sakit. Lepas tu tuntutan, okay, lepas tu dalam masa yang sama apa yang coverage yang dia cover. Okay, jangan indah parah dari rupa, tengok polisi, tengok testimoni daripada klien. Okay, lepas tu dalam masa yang sama ambil lah contohnya, okay, macam saya ambil AIA. Okay, alhamdulillah lah, apa rupanya AIA di cover. Macam saya cakap, okay, di cover influenza dengan COVID, di cover pesakit. Okay, jadi saya nak tegaskan lah, okay, ikut pada kemampuan awak berapa. Okay, macam saya man saya 260, siap dengan Allahu Akbar, siap dengan kematian sekali apa semua kan. 38 sakit kritikal. Okay, total 260 lah saya ambil. Siap dengan saving sekali lah. Jadi apa, jadi benda ni, okay, jadi kita ambil insurans ni, kita bukan nak kata pembaziran tau. Sebab kita tak tahu apa akan jadi. Contohnya macam costing yang ni, okay, RM4,224.5 okay, kalau saya memang ada duit, okay, saya memang ada duit simpanan kecemasan. Kita memang ada duit simpanan kecemasan, tapi apa kita guna untuk kecemasan, untuk kita kecemasan je, tentang family je kan. Macam anak-anak ke apa kan, nak belajar, nak apa semua kan. Lepas nak repair kereta apa semua. Tapi bila kita dah sentuh, misalnya kalau saya tak ada saving kesihatan, okay, apa, automatik saya akan guna duit kecemasan tu. Lepas tu in case saya dah sakit macam ni, dah tak boleh dah. Lagi kalau rumah tak kerja dah. Rumah tak kerja. Jadi lebih lagi kalau kita ni ketua keluarga lah, memang cabang akal kita ni, macam mana saya cakap, cabang akal kita ni, ketua keluarga ni lain tau. Dan Din, awak nampak nombor 1, tapi ketua keluarga ni nampak dekat 1 tu belakang dia ada 10. Ada 10 cabang lagi. Jadi kita kena konduktor betul-betul lah, kewangan apa semua. Jadi bila ada perlindungan kesihatan ni, kita pun tak beban keluarga kita, kita punya keluarga kita pun tak risau. Okay, lepas tu dalam masa yang sama pula, okay, dalam masa yang sama, okay, lepas tu seterusnya lah, kesimpulan seterusnya. Okay, kesimpulan seterusnya, kalaulah awak dah okay, dah settle kan, jangan sabar. Okay, kalaulah awak dah ni lah, dah ada hospital kan, ke swasta, awak request apa yang awak nak, ubat apa semua awak beritahu. Lagi macam masa influenza ni, saya beritahu. Okay, sebab saya dah tahap A tau. Saya pun terkejut juga tau. Tahap A ni dah tahap memang dah sini lah, tapi tak rasa apa-apa. Saya tak rasa apa-apa, terus terang saya tak rasa apa-apa. Sebab doktor dah cakap dengan saya, awak ada batuk berdarah kan. Cakap, kenapa batuk berdarah ni, biasa dah A ni dah batuk berdarah ni. Saya dah macam, wow. Tapi alhamdulillah, walaupun AA pun saya tak ada sampai batuk berdarah lah. Okay, jadi cuma saya nak beritahu awak, okay, kita ingat demam biasa, rupanya sebaliknya. Okay, sebaliknya. Tapi cuma saya request dengan doktor apa, supply vitamin C lah kan, saya vitamin C yang terbaik punya kan. Sebab okay, untuk COVID ni
Untuk COVID, untuk influenza ni, apa pendek kata sekarang ni kita kena makan vitamin C. Vitamin C kena amalkan. Okey, suplemen vitamin C jangan diabaikan. Okey, penyakit ni dah mengular. Okey, dah mengular semula lah. Lepas tu kesimpulan seterusnya pula. Okey, video ni agak panjang. Kita jadikan sebagai panduan untuk kita semualah, rujukan kalau awak dapat kan benda ni kan. Ini yang awak, saya harap video ni memberi manfaat untuk anda. Okey, kalau anda ada gunakan insurans anda, lepas tu ada rawatan ulangan. Okey, rawatan ulangan. Okey, anda boleh je pergi. Okey, pergi je kalau rasa nak pergi. Tapi kalau rasa tak perlu, tak apa. Ni bagi kalau ni lah kan. Okey, kalau macam ni saya Ifuzah, okey, pergi yang demam-demam ni, biasa doktor akan cakap okey tak apalah. Sebab ni dah baik, dah okey lah tu. Melainkan kalau accident ke, patah kaki, patah tangan ke kan, apa semua perlukan rawatan fisioterapi ke, pergi lah. Sebab anda pergi nanti, okey, anda boleh claim semula dengan insurans anda. 2 minggu duit akan dapat. Tapi saya beritahu pula, saya tegaskan, ikut pada insurans awak apa awak ambil. Awak jangan ambil insurans yang memperepek. Nanti panjang cerita. Okey. Macam saya ambil AIA. Okey, saya ambil AIA daripada umur 21. Okey, saya tegaskan kan. Sekarang ni umur itulah. Umur dah tua lah. Okey, jadi dah kubur dah panggil lah. Jadi apa-apa kita dalam lindungan Allah lah. Okey, ajar maut tu semua kerja Allah. Kita sebagai hamba Allah ni, kita buat yang terbaik untuk Allah, untuk keluarga kita. Semoga hidup kita ni moga dipermudahkan. Okey, lepas tu kita sambung. Awak boleh claim. Okey, nanti 2 minggu dia bayar kat awak punya akaun awak. Okey, lepas tu dan seterusnya pula. Okey, dan seterusnya, kesimpulan yang seterusnya. Okey, kesimpulan seterusnya untuk awak claim. Okey, untuk awak claim. Okey, sekiranya lah perkara ni berlaku kat tempat kerja awak. Okey, kat tempat kerja awak, awak dapat penyakit influenza ni kan. Kalau COVID tapi paling penting influenza ni sekarang dah bersepah-sepah ni, dah start sepah-sepah ni. Okey, awak terus terang saya cakap, sok-sok tak boleh claim. Okey, sok-sok tetap juga influenza tetap tak boleh claim. Sebab saya call service center, saya beritahu saya call pejabat Perkeso hotline dah macam apalah kerajaan ni. Okey, jabatan kerajaan ni tak angkat-angkat. Banyak kali lah. Banyak kali call. Banyak kali call. Memang agak-agak terkilan lah. Tapi saya ada minta tolong ni lah, saya punya syarikat saya lah, tanya apa, minta info cover ke tak cover. Tetap juga tak cover. Dan diorang cuma beritahu lah Perkeso tak terima, tak accept. Lepas tu dalam masa yang sama pula, dalam masa yang sama, maaf video ni panjang ni, dan nak habis video ni. Dalam masa yang sama, kalau berlaku juga kat luar, tetap sama juga. Sekarang ada tambahan. Sekarang ada perlindungan kemalangan di luar di luar tempat kerja sekarang Kalau anda perasan, anda punya sekarang so anda tu ada penambahan sikit. Sekarang kerajaan dah buat pemotongan lah. Tapi yang tu pun tetap juga. Influenza tetap juga so tak cover. Tetap juga tak cover. Jadi benda ni itulah, COVID memang tak cover, influenza pun tak cover. Cuma kemalangan je. Harap cuma
saya haraplah badan-badan kerajaan, badan-badan kerajaan bagi Perkeso dan Kementerian Kesihatan dapat mengubah semula polisi untuk klaim-klaim. Sekarang penyakit pun dah banyak, lagi satu pun yang sekarang penyakit-penyakit yang macam COVID, influenza ni pun dah ramai dah tahulah. Lepas tu dalam masa yang sama pun dengan cara ni pun pesakit pun dapat meringankan beban, dapat meringankan beban keluarga dari segi kewangan. Kalau 2 minggu dia tak kerja, dia tak kerja, jadi yang duit yang klaim-klaim tu yang dibayar setiap bulan kena potong tu dapatlah digunakan apabila kecemasan macam kes macam gini. Walaupun tak accident, tapi bila ada kes yang sebegini, COVID ke influenza ke, jadi apa perlindungan sokso tu bergunalah. Jangan ditumpukan pada kemalangan jangan ditumpukan pada kemalangan je, tapi tumpukan pada sakit-sakit, sakit-sakit yang kronik. Lebih lagi macam saya tegaskan, lebih lagi influenza sebelum ni COVID kan, sebab penting sangat, penting sangat. Nampak benda ni macam alah tak payahlah, tapi bagi kami rakyat sangat-sangat berharga dan sangat bermakna untuk kami. Sangat bermakna untuk kami. Saya harap video ni dapat memberi manfaat untuk anda semua. Maaf video ni panjang, video ni panjang, jadi minta sangat-sangat apa pihak kerajaan dapat mempertimbangkan, pihak Kementerian Kesihatan, pihak Perkeso dapat pertimbangkan, dapat dimasukkan sakit COVID ni, sakit influenza ni boleh diklaim oleh pesakit sekiranya didapati mendapat penyakit yang kritikal. Bagi yang macam saya cakap, saya ulang, sakit COVID, sakit influenza ni dapat diklaim. Sebab ni akan memudahkanlah, akan meringankan beban pesakit. Sebab bulan-bulan potong. Jadi itulah ambil benda ni sebagai iktibar, pengajaran untuk kita semua. Kalau sepanjang video ni ada kata-kata saya terburis ke, saya minta maaf lah, tergurau ke, terbuat anda ketawa ke, terbuat anda terfikir ke, terbuat anda menyelesaikan masalah anda. Saya mohon maaf. Saya harap video ni bermanfaat untuk anda semua. Dari saya, Awalanan Jentera Perang. Abang pergi berjuang dulu sayang. Assalamualaikum.